dengan semua orang, memang chef's kiss. Bos dia Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So hari ni kita nak buat sikit review tentang sebuah filem terbaru di Powergam, iaitu filem Send Help. Filem Send Help ni aku tengok masa mystery screening. Okay. Dia punya poster macam survivor punya card. Lepas tu nak masuk entrance pun dia bagi ni tisu lap bontot tu apa. Tisu jamban tu kan. So aku memang daripada awal lagi dah tahu cerita apa, sebab dia dalam lingkungan filem ni nak keluar dan dia buat mystery screening tentang survivor, which is Send Help ni basically mengisahkan tentang dua orang ni, iaitu bos dan juga majikan dan pekerja kan. Majikan dan pekerja. Diorang ni dalam on the way nak pergi ke Bangkok, dan bila nak ke Bangkok tu kapal terbang mereka telah terhempas dan hanya ada dua survivor saja, iaitu bos yang macam pekimak ni dan juga pekerja dia. So apa yang terjadi adalah bos ni memang snowflakes. Dia tak pernah hadap susah yang macam ni. Yang pekerja ni dia pula memang fan kepada survivor. Okay? Kau tahu TV seri yang dulu reality TV survivor tu kan. So apa yang jadi adalah bos pekimak ni, yang langsi pekimak ni, tiba-tiba perlukan pertolongan dia untuk survive kat sini. Tapi at the same time dekat situ berlaku banyak benda. Like mind twisting and plot twisting sikit lah. Dia macam ada sikit lah. Personally kalau kau tanya aku, filem Send Help ni seolah-olah macam cerita skrip asal adalah filem survival. Okay, survival. Lepas tu dah tiba-tiba lantik Sam Raimi sebagai director, dia jadi survival horror. dia ada rasa macam tu. Sebab bila aku tengok filem ni, dia membuat aku, kalau pengarah lain buat, aku rasa ending dia lain. Dia tak dark. Tapi filem ni the best. Dia punya ending, I was quite love it. Dia macam bukan unexpected. Dia macam dia ada payoff. At the same time kau jadi macam, tapi dia ni jahat ke? Faham tak? Dia tak 100% pure baik. Macam tu. Dia buatkan kau ada rasa macam, kenapa aku rasa macam rasa bersalah. Dan aku suka dengan ending macam ni. Faham tak? Dia jadikan kau guilty dengan pilihan kau untuk menyukai filem ni. Send Help deserves a 5/5 Infinity Stars. Aku suka dia punya gore, dia punya lakonan Rachel McAdams sebagai seorang pekerja yang socially awkward. Aku masa awal-awal tu aku pelik lah, kenapa karakter dia macam ni kan. Rupanya memang macam tu dia interpret kan benda tu, sebab dia adalah seorang nerd. And it helps along the way. Dia punya character wise sebagai seorang nerd tu memang menjadi, aku sangat suka. Socially awkward dengan semua orang, memang chef's kiss. Bos dia Dylan O'Brien pula sebagai Bradley, CEO company tu yang memang pukimak, perangai macam sial. Memang best. Tapi filem ni dia bukan straightforward good versus bad. Tak, dia ada twist. Kau kena tengok sendiri filem ni. Send Help berada di Powergam. Aku tak tahu bila dia keluar, tapi kau mungkin tengok kat Powergam kalau dia keluar. Deserves a 5/5 Infinity Stars. Pure cinema. Kau boleh tengok kat Powergam. Apa pandangan guys? Tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zah Vlog yang akan datang. Thank you.